Apabila dia sudah berusaha untuk menyelesaikan hutang pun, dia sedang berjihad di jalan Allah SWT. Tetapi orang itu berbelanja mengikut kemampuan. Apakah dia membelanjakan dengan kehendak ataupun dengan keperluan? Adapun kalau keperluan yang dia tak mampu, maka itulah datangnya solusi hutang kepada keperluan. Kenderaan misalnya, dia perlu, tak ada duit, pinjam. Bukanlah pinjaman bank ke, rumah dia perlu, ada orang nak bayar cash kan, jadi dia pinjam. Jadi keperluan-keperluan ini tidak menghalang orang untuk hutang, dan dia bukan satu benda yang buruk. Apabila dia sudah berusaha untuk menyelesaikan hutang pun, dia sedang berjihad di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang dia pinjam itu untuk keperluan diri dia, keperluan kehidupan. Bahkan Nabi SAW pun ada sampai memajak baju besi. Dan itu bukan satu perkara yang aib. Orang tanya, kenapa Nabi SAW tidak pajak kepada orang sahabat? Kenapa pajak kepada Yahudi misalnya? Jadi sebahagian ulama jawab mudah, kalau Nabi pajak kepada sahabat, sahabat tidak akan terima pajak tu. Sahabat akan bagi terus je kepada Nabi SAW. Macam mana Nabi nak pajak? Siapa yang sanggup terima pajakan Nabi SAW? Maknanya Nabi perlukan duit, dan siapa yang nak terima? Nabi tak payahlah pajak, kami bagi. Betul tak? Jadi Nabi SAW sendiri pun memilih untuk berhutang, maknanya memajak. Tidak mahu menyusahkan sahabat, bahkan tidak susah pun sahabat.